Sebelum saya mula, saya nak tahu berapa orang yang berapa orang baru first time business? Tajuk ini pernah saya sampaikan dulu tahun 2010, awal 2010. Saya rasa tajuk ni yang paling utama, paling penting sekali sebab dia adalah asas. Dia adalah benda yang paling asas sekali dalam kita nak faham sistem kewangan. Yang paling asas dalam sistem kewangan, saya nak tanya, apa dia benda paling asas sekali? Duit. Duit yang paling asas lah. Yang paling asas adalah duit. Duit yang paling asas sekali. Yang sebelum tu, saya nak tuan-tuan semua baca hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud daripada Abu Hurairah. Boleh satu orang baca tak? Baca dia. Tu boleh kuasa. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tak memakannya, dia tetap akan terkena dengki riba. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Daud dari Abu Hurairah. Belakang nampak tak? Nampak tak? Nampak faham tak dia daripada kita? Okey, saya bagi pertengahan sikit bagi yang tak apa dapat tangkap. Sungguhnya akan datang pada manusia suatu masa ketika itu tiada seorang pun di antara mereka yang tak memakan riba. Kita stop kat situ. Dia berkata bahawa akan sampai satu masa semua orang makan riba. Semua orang akan makan riba. Tak ada yang tak makan. Bermaksud saya makan riba, tuan-tuan makan riba, alim ulama makan riba, pemimpin kita makan riba, Perdana Menteri makan riba, tuan guru ni Aziz pun makan riba. Semua makan riba. Satu masa tu nanti. Ini satu benda menakutkan. Satu masa tiba, semua orang akan makan riba. Bermaksud semua orang akan buat dosa dan semua orang akan masuk neraka atas dosa riba tu. Sambung lagi, siapa sahaja yang berusaha untuk tidak memakan riba, yang dia usaha betul-betul, oh ni riba, saya tak nak, dia cuba jauhkan daripada makan riba, dia tetap terkena debu-debu riba. Kalau tak kena ketul riba, dia kena debu riba. Balik betul banyak. Tak apa. Debu riba tu okey ke? Saya kena debu tak apalah. Kalau dosa tadi kalau kita Fazli pun cakap, kalau dosa tu besar macam makan babi, kalau kita kena kulit babi je tak apa. Atau makan sikit je babi, tak makan dah banyak, makan sikit. Kita kena debu riba. Tentu kita tak nak walaupun debu. Jadi ini satu benda yang sangat menakutkan. Jadi persoalan dia saya tanya kan, akan datang satu masa tu bila? Sekarang Baca kita sekarang. Bila satu masa? Wallahualam. Masa tu dah lepas kan? Dah. Dulu ataupun sekarang?
Ataupun belum sampai lagi masa dia, belum tiba. Siapa kata masa tu belum tiba? Siapa kata masa tu sekarang? Sebab ni. Apa yang kata sekarang? Siapa yang kata masa tu dah lepas dulu, sekarang tak? Masa tu kata masa dulu, sekarang tak. Jadi benda ni benda yang sangat menakutkan. Kalau dia berlaku masa kita yang ramai yang kita setuju, mari kita tengok, kita cuba kita kaji sikit bagi kita yakin betul-betul. Kalau dia datang masa ni, kita apa orang kata, we are in trouble. Kita kena cari jalan keluar, kita kena selamatkan diri kita. Kalau tidak, walaupun debu, jamin InsyaAllah neraka. Jadi cuba kita lihat kalau dia debu, kalau dia suatu masa tu bila, satu lagi saya nak tanya, kalau dia debu-debu riba, apa dia debu-debu riba? Kita kena kenal dulu lah apa dia debu riba. Kita jauhkan diri. Kalau debu riba pun kita tak tahu, terjun dalam debu riba. Jadi mula kita nak kenal apa dia debu-debu riba. Ringkas saja dia punya hadis, tapi benda tu macam satu benda future yang Rasulullah SAW kita nampak apa yang akan dihadapi oleh umat Islam. Jadi saya nak mulakan dengan asas ekonomi, iaitu apa itu RM1. Ini soalan paling senang sekali. Kalau kita tahu apa dia RM1, insyaAllah kita tahu benda-benda pasal ekonomi dan pasal semua yang cerita tadi, pasal riba, pasal inflation, insyaAllah kita boleh faham. Okay. Cuba tunjuk pada saya apa dia RM1. Siapa boleh? Cuba keluar dia. Tunjuk pada saya apa dia RM1. Angkat. Mana RM1? Kau keluar. RM1. Itu RM1 Amerika. RM1 apa pula? Tahu ke tak? Ini RM1. Ini RM1. Ini RM1 tak? Saya tanya, ini RM1 tak? Tak kira. Oh. Ini RM1. Ini RM1. Betul tak? Betul. Ini pun RM1. Betul tak? Ada dua RM1. Mana RM1? Yang tadi tu lain sikit. Pernah tengok tak? Ini pun RM1. Oh, saya Yawi. Itu pun RM1. Jadi sebenarnya RM1 ni yang mana satu? Ataupun semua ni RM1? Jadi satu, siapa boleh kasih tahu saya dengan ringkas? RM1. Okay. Kalau ini RM1, itu RM1, itu RM1, apa dia RM1? Yang sama tu benda tu apa? Kertas. Tulisan mengatakan RM1. Jadi besar dia lebih sebelum ini lagi. Kalau kita lihat sebelum ini lagi, ini adalah RM1 pada tahun 1935. Kita nak lihat dekat RM1 tu. Ini RM1. Government of State Settlement dia keluarkan RM1 1939. Dia tulis kat sini. Dia tolong baca tak? Tak nampak Cuba saya sekarang. Tolong baca. Promise to pay the bearer on demand at Singapore. At Singapore. Promise to pay the bearer on demand at Singapore. Apa maksudnya? Siapa promise to pay?
Government state of settlement promise to pay the bearer. Siapa the bearer? Pemegang. Siapa yang milik duit itu? Siapa pegang itu, dia the bearer. Promise to pay at Singapore. Promise to pay on demand at Singapore $1. $1 ataupun RM1 local currency. So they promise to pay the bearer $1 ataupun RM1. Apa dia RM1 tu? Tak, ini kertas yang janji dia nak bayar. Macam saya bagi kertas lah pada adik nak ambil tu kertas. Kertas ni janji nak bayar $1 ataupun RM1. Apa dia RM1 tu? Nilai dia janji nak bayar nilai yang mata wang. Kerbau. Dia janji bayar kerbau. Saya janji nak bayar awak nilai mata wang. Faham tak? Faham tak? Saya janji nak bayar awak kerbau. Faham tak? Jelas Ini dia janji nak bayar $1. Apa dia $1? Babi ke? Kerbau ke? Apa dia $1? Ini dia pembukaan satu rahsia, satu ilmu. Hari ni Cik datang jauh-jauh berbaloi. Hari ni saya kasih tahu tuan-tuan apa dia $1 ataupun RM1. Ini dia RM1. Satu keping perak 21 gram RM1. $1 bahasa Cina. Bahasa Inggeris dia $1. $1, RM1, $1, semua tu sama. Jadi dia promise to pay the bearer $1. Satu perak, satu keping perak, itu dia janji. Faham? Siapa ada? Satu, saya nampak tadi ada yang satu. Kawan kita ada sini. Kawan kita ada satu ringgit. Ini untuk nenek dia simpan daripada dulu sampai sekarang. Daripada tahun 1907 dia simpan RM1. Sampailah hari ni. Laku lagi tak ni peraknya? Laku. Dah tengok RM1. Tengok. Belum pernah tengok RM1. Okey. Dia segarkan belah sini. Tanpa ke belakang. Balik. Tengok dia sendiri ya. Jangan itu daripada nenek tu dia simpan. Tengok tahun dia saja tahun. Kalau untuk nenek dia simpan duit, untuk nenek tu bijak juga. Kalau untuk nenek dia simpan duit kertas $1 ni, hari ni laku tak? Laku. Sebab dia kertas. Ini perak berapa kemudian dia? Bang, yang perak ni nenek dia bagi tu berapa keturunan dia? Dapat berapa keturunan dia? 90%. Itu lebih kurang 23 karat. 23 karat punya perak. Sampai hari ni laku lagi. Itu dia RM1. Jadi yang kita nak faham sekarang, yang ni adalah kertas janji ataupun ini adalah resit hutang. Resit yang mengatakan dia akan bayar pemilik $1, iaitu RM1 perak. Ini dia. Ini dah RM1. Jadi kita kena kenal orang dulu, baru kita tak kena tipu. Kalau sekarang
This is to say, RM1 itu hari ini RM180. Nah, Faham? tak faham. Yang penting saya rasa saya kena bayar lebih kurang RM180 untuk dapat RM1.999. tak, yang penting saya nak tahu berapa ekor ayam saya dapat. Berapa ekor ayam tu? RM108 tu. RM180. Berapa ekor ayam tu? 7 ekor ayam. Yang penting satu keping tu, $1 tu, RM1 tu dapat 7 ekor ayam. Dulu tu dapat 7 ekor ayam. 8 kantang beras. Hari ni dapat tak? Saya ambil tu, saya pergi kedai mamak atau kedai yang terima perak ni. Saya dapat tak 8 ekor ayam? Dapat lebih lagi. Berapa masuk ayam sekarang murah? Ayam turun harga maksudnya. Kalau saya dapat lebih. Dulu saya dapat 7 ekor ayam je. Nenek dia dapat 7 ekor ayam. Hari ni dapat lebih. Bermaksud ayam makin murah. Ini saya tunjuk ini adalah duit pertama sekali. Duit janji bayar tahun 1893. Kemudian keluar duit yang tadi tu. Itu tadi $1, ini $5. Dia hutang $5. Siapa pegang benda ni, dia hutang 5 keping duit pegang. Ini yang pertama tadi orang British janji bayar duit. Ini orang Jepun janji bayar pun sama, promise to pay the bearer. Siapa pegang duit kertas Jepun tu boleh dapat duit perak dia. Siapa ada duit kertas Jepun lagi? Kalau ada tu kaya, boleh pergi Jepun minta duit dia. Sebab dia janji, Government of Japan janji tak bagi perak. Sama ada dapat perak tu, ambil kertas tu pergi ke negeri Jepun, saya janji sama ada tuan-tuan dapat perak ataupun tuan-tuan dapat masuk dia. Sebab orang ni penipu semua tu. Dulu dia janji, tapi sekarang mana dapat? Tak dapat. Masa dia kalah perang, dia keluar, semua orang Melayu dekat tanah Melayu kena tipu. Yang pegang kertas tu dah tak laku. You nak buat apa? Itu hari dia janji, tapi dia tak dapat tunaikan janji tu. Datang British kemudian, dia bagi duit baru. Dia pun janji bayar juga. Dan dia bagi Queen Elizabeth pun janji bayar. Macam mana? Duit yang sebelum Jepun tu, zaman pun dia tak nak ambil balik. Dia kata tak laku dah. Ya, duit lepas dalam Jepun datang, duit ni tak laku. Walaupun dia janji, dia tak nak bayar. Kalau ada, cubalah pergi ke London, minta dengan dia, ini awak janji dulu kerajaan awak. Apa kerajaan awak penipu ke? Boleh. Bawa 2-3 reporter pergi. Tapi ini janji kerajaan. Janji satu keadaan besar. Takkan dia tak tepat kan? Tapi dia pernah menipu. Tapi tak tahu lah, mungkin dia terlupa ke kan? Cuba bawa. Bukan sikit-sikit. Hutang 50 keping, $50 bermaksud 50 keping. Dia perak. Ini kita dah jalani 2-3 kali. Kita kena dah patut tahu dah duit kertas ni satu penipuan yang besar. Masa British keluar, masa British kalah dengan Jepun, masa dia lari, masa Jepun masuk, beribu-ribu orang kena tipu dan berjuta-juta kita rugi. Berbilion-bilion lah saya rasa. Satu Malaysia, satu tanah Melayu. Apa pasal kita tak ingat sekarang? Pasal anak cucu cicit dia sekarang tak ingat yang dulu tu nenek kita kena tipu. Kita ingat Jepun. Mungkin sebab Jepun dia kalah. Dia pancung kepada kita. British pun kalah. Tapi sebab mungkin Jepun tu ganas yang kita ingat daripada ganas.
Tapi ini lebih ganas ini. Oh banyak dia tak bayar hutang kita. Nak bagi telefon, bagi sini, sini dan sini. Jadi kita kena lihat balik apa ini. Janji. Kalau janji dah 2-3 kali kena tipu. So nenek saya kena tipu, takkan saya nak kena tipu lagi? Oh tak boleh lah. Dan kita kena balik-balik, lihat balik benda ni. Ya? Faham tak? Jadi apa ni? Apa benda ni? Cuba angkat duit kita tadi. Cuba baca apa dia tulis kat situ. Tengok betul-betul, belik betul-betul. Bawa keluar. Abang, bawa keluar bang, saya tengok. Cuba abang baca. Bawa keluar je duit. Seorang dari belakang. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Tak. Siapa faham apa maksud tu? Wang ini, tengok ini kertas ni lah, sah dilakukan. Siapa yang sah kan? Saya rasa kamu tak salah lah. Sistem tu bank tu lah. Bank tu lah, takkan dia pergi cari kamu. Kalau dah pencen, dia nak pergi cari dia lagi. Bank tu lah yang sah kan, dilakukan dengan nilai. Nilai apa? Nilai dia tulis kat situ lah. Kalau disahkan RM1 lah. Jadi bank tu mengesahkan ini laku. Macam mana boleh sahkan ini laku? Senang kan? Saya pun tersenang. Macam mana dia sahkan ini laku? Kalau dibersandarkan emas perak, bolehlah kata laku. Tapi bersandarkan emas perak tak ada? Tak Dah tak bersandar dulu, dah tak bersandar. Dulu bersandar, tapi sekarang dah tak bersandar. Jadi dia sahkan tu dengan apa? But still, ini ada satu janji. Janji daripada bank. Bank yang janji benda ni sah, laku, boleh guna. Siapa jadi? Saya janji. Saya bank, saya janji. Siapa sign? Governor sign. Benda ni laku. Jangan takut. Pernah tak di 50 kita laku? Pernah tak di Malaysia tak laku? Saya governor, saya bank negara. Saya pernah tak saya tak laku? Benar? Pernah. Pernah? Bila pernah? Dekat Singapura, dekat US, dekat Malaysia. Luar Malaysia tak laku? Okey, tak apa, memang saya cakap di luar memang tak laku, sini saja laku. Dan pernah tak bila saya dekat sini tak laku? Belum pernah. Belum pernah. Pernah? Hampir pernah. Macam-macam. Belum. Yang kata pernah tu angkat tangan. Bila pernah? Bila apa? Berapa ringgit? Ini tak laku dah? Ini tak laku. Duit RM1,000 Duit RM1,000 dah tak laku. 500. Duit RM500 dah tak laku. Koyak. Ha? Koyak. Oh, duit koyak dah tak laku. Janganlah koyak duit saya. Jadi pernah tak laku kan? Sorry lah, dulu duit 500 saya tak laku kan? Adalah sebab-sebab saya bagi buku, sebab saya bagi ke awal lah. Duit RM1,000 pun tak laku, tu pun saya minta maaf lah. Ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi apa saya cakap? Maaf lah. Jadi duit kertas boleh tak laku dan pernah tak laku. Tapi dekat negeri lain lebih parah. Saya nak pergi contoh dekat Iraq. Iraq duit dia dulu sangat laku. Satu bom jatuh sebiji kawanan langsung tak laku. Jadi siapa yang pegang kertas tu, minta maaf je lah ya. Negara dah kena bom dah macam mana? Bank dah runtuh. Mana? Sistem dah rosak, penjajah dah datang. Jadi ada keadaan yang duit boleh tak laku. Jadi kita nak tahu tu je. Janji tu kekal ke? Abadi ke janji tu? Guarantee 100% ke? Itu je kita nak tahu. Jadi kita dah tahu janji tu sekuat mana.
Jadi dia kertas tu yang saya nak jelaskan sekarang, yang sangat penting bagi agar semua orang tuan tahu adalah ia adalah resit hutang. Macam di Jepun tu, macam di British dulu juga, dia adalah resit hutang, dia adalah janji. Saya janji janji saya bayar. Awak kerja, saya bagi. Kita tanya diri kita apa kerja, untuk apa tujuan kerja? Kalau kerja, apa tujuan kerja? Awak kerja untuk cari duit. Duit tu untuk apa? Untuk hidup kena ada duit. Tak ada duit tak boleh hidup. Saya makan tak? Makan. Saya makan. Kita kerja nak makan, bukan cari duit. Cari roti, cari ayam, cari makan. Itu tujuan kita kerja. Kalau saya tak kerja, awak bagi saya makan setiap hari, saya tak payah kerja. Saya boleh hidup. Yang penting saya ni nak makan. Lagi yang kedua, apa yang penting? Yang kedua, Buat tinggal. buat tinggal. Tapi saya ada satu lagi lebih penting daripada buat tinggal. Saya kalau makan bokeh. Kita nak kena ada pakaian. Jadi pertama sekali makan ke pakaian? Makan dulu. Makan dulu. Ada orang pakaian dulu. Tengoklah, ada orang suka makan dulu kan. Ada pakaian tak apa. Ada orang yang makan pakaian dulu, tak makan pun tak apalah. Jadi bagaimana kita bekerja, tujuan kita nak makan dan nak pakaian, kemudian nak tempat tinggal. Jadi bila kita kerja dengan satu orang tu, kita ambil contohnya asas dia, siapa yang keluarkan duit kertas tu. Kita kerja dengan bank bank yang keluarkan duit kertas tu. Lepas kerja satu hari, dia bagi kita dia bagi apa dia bagi kita? Apa dia? Dia bagi kita kertas. Kertas apa? Janji. Hutang. Dia bagi kita hutang. Dia tak bagi kita nasi. Kita nak nasi. Saya nak nasi, bukan nak kertas. Dia kata ambil kertas ni, pergi ambil nasi dekat mamak tu. Awak pernah fikir? Kita kerja dengan bank, kita nak beras dengan pakaian. Dia bagi kita kertas, kita kata kertas ni mau apa? Pergi ambil makanan dan pakaian dekat kedai mamak tu. Asal mamak tu nak kena bayar saya? Lepas tu dia kena asal kedai mamak tu atau kedai acong tu yang kena bagi saya baju dan bagi saya makanan. Apa pasal? Bank tu tak bagi, dia yang saya kerja dengan dia bagi kertas. Oh, mungkin kedai mamak tu dia punya. Betul? Mungkin dia punya, ataupun kedai acong tu dia punya. Sebab tu dia dah suruh acong dia bagi dia baju lah, dia mamak dia bagi dia makan lah. Yang ini kita dia pergi minta dengan dia tu, saya punya semua. Betul? Kalau tu dia punya betul lah. Tapi saya tanya mamak tu, dia kata ini bukan bank punya, ini saya punya. Jadi kita kena lihat balik apa dia kata, apa dia bayar kita dengan kertas. Hutang. Nanti kalau ada soalan boleh tanya lagi lah. Dia teruskan dulu. Persoalan yang utama yang saya nak timbulkan adalah persoalan penting. Adakah resit hutang boleh digunakan sebagai duit? Asal usul duit dulu emas perak. Pernah zaman dulu kita guna kurma, pernah guna garam sebagai duit, pernah guna gandum sebagai duit, tapi tak pernah guna kertas sebagai duit. Kertasnya orang buat bungkus kurma, dia tak bukan duit. Kalau kertas tu boleh jadi duit, kali dia orang yang bungkus kurma tu. Boleh tak resit hutang kita guna dalam ibadah? Itu yang penting. Boleh tak resit hutang kita guna sebagai mata wang syariah, terutamanya dalam ibadah kita? Sebab kita dalam ibadah kita ada jual beli, kita ada bayar juga, bayar zakat, bayar fitrah, bayar dam pergi haji. Kalau kita kena haji, kena bayar dam, kita bayar duit kertas. Resit boleh tak kita bayar hutang? Kita resit hutang, kita berhutang. Bank hutang dengan kita hutang dengan
dengan orang. Siapa ada background ulama kan? Ada guru agama tak sini? Tak ada. Boleh nak tanya juga, pernah tak terfikir dalam bidang ni? Ini perkara besar. Ini ibadat kita. Kita bayar zakat dengan kertas hutang. Macam saya ambil kertas pajak tu, saya taruh emas dekat kedai pajak, Acong keluarkan kertas. Ini resit emas. Emas saya dekat kedai Acong. Saya ambil resit ni, saya bayar zakat. Boleh tak? Ataupun saya ambil cek, saya bayar zakat. Hutang kan? Dah tunai tak hutang saya? Dah ke belum? Belum. Setengah yang saya mungkin tak sure dah. Kita dah bayar hutang ke belum? Boleh tak resit hutang kita gunakan untuk bayar zakat? Boleh ke tak? Tak boleh. Betul? Betul tak boleh ni? Alhamdulillah. Nampak ya? Kertas hutang kita guna bayar zakat macam kita berhutanglah dengan Allah SWT. Sampai hutang tu ditunaikan. Dia tunaikan dalam bentuk apa? Bila benda tu dikira dah tunai? Macam saya tadi kerja, tujuan saya kerja untuk apa? Untuk dia makan. Bila saya dapat, dia bayar saya di kertas tu, dia dah bayar saya ke belum? Belum. Dah tunai ke belum? Bila saya beli beras, saya dapat beras tu, dah tunai ke belum? Dah tunai. Bila saya dapat beras, baru dah tunai, dia dah bayar saya gaji saya. Tapi selagi saya belum dapat beras, belum dapat pakaian, dah tunai ke belum? Belum. Jadi jangan suka, saya dapat bayar banyak, saya dapat gaji banyak duit dah. Selagi belum tunai, itu hanya isi hutang. Kalau bom sebiji jatuh, bom tak laku dah. Bolehkah resit dijadikan mata wang? Power sikit boleh tak? Boleh tak? Resit tu digunakan sebagai mata wang? Boleh. Kasih paksa boleh. Kalau kerajaan paksa, boleh tak? Kalau kerajaan paksa kita buat juga. Paksa dia dah paksa. Boleh tak kita kata saya tak nak dipaksa? Boleh. Kalau kena paksa, nanti saya ikut kita. Boleh buat kan? Saya makan. Kalau kerajaan paksa jangan sembahyang Zuhur boleh tak? Bila lepas sembahyang boleh. Bila lepas amalkan riba, betul tak buat? Tak boleh aja. Awak kena amalkan riba. Apa nak buat? Dia buat sekali. macam mana? Kalau saya suruh amalkan riba, amalkan atau tidak? Ya. Katakan tidak Katakan tidak pada amalan riba. Katakan tidak kepada tak boleh sembahyang Zuhur. Sama aja. Dia kata jangan sembahyang dan dia kata amalkan riba ataupun makan babi. Tak kira siapa paksa saya pun. Ini dia bukti yang sangat jelas bahawa orang dulu dah cakap jangan guna resit sebagai bayaran. Ini daripada kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik, yang menunjukkan kepada sunnah orang amal Madinah. Orang Madinah sunnah dia, apa yang amal ke sana adalah apa yang kita ikut. Itu adalah sunnah Nabi dan sunnah orang Madinah.